Kenapa ada setengah orang bersin, gatal hidung dan mata berair selepas menyembuh pewangi bilik atau spray air freshener dalam bilik atau rumah? Punca utama adalah kerana pewangi bilik mempunyai volatile organic compound ataupun VOC. Salah satunya adalah formaldehyde ataupun pewangi sintetik yang boleh menghasilkan iritasi kepada selaput mukosa pada hidung ataupun mata. Sebut tentang formaldehyde yang bersifat karsinogenik juga boleh membawa kepada kanser jika menggunakannya secara berlebihan. Tengah orang yang mempunyai asma, sinus dan reaksi alahan juga bahaya terdedah dengan formaldehyde, dan VOC yang terdapat di dalam air freshener ini juga boleh mendatangkan sesak nafas dan memburukkan radang yang sedia ada pada hidung. Jadi kalau nak guna juga, pastikan pengedaraan bilik atau rumah yang baik, seperti buka tingkap ataupun pintu, dan jangan sembur terlalu banyak atau tukar kepada produk yang fragrance free ataupun essential oil yang organik tanpa bahan tambahan yang lain.